Cara reset password MyText. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel PI Tutorial. Untuk reset password MyText, anda boleh lakukan melalui website ataupun aplikasi MyText. So, untuk yang nak menggunakan website, langkah yang pertama, sila ke website MyText. Kemudian di bahagian log masuk ini, sila pilih jenis pengenalan, pilih nombor kad pengenalan. Kemudian di bahagian sini, anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda dan anda klik hantar. Bagi yang lupa kata laluan MyText, anda klik dekat bahagian lupa kata laluan. Sekiranya keluar pop-up macam ini, tiada maklumat email berdaftar di LHDN, anda jangan risau, anda boleh membuat pengemaskinian maklumat alamat email anda. Ada dua cara untuk anda kemaskini alamat email, yang mana cara yang pertama adalah melalui maklum balas pelanggan, manakala cara yang kedua adalah melalui pengemaskinian di kaunter LHDN. Selepas anda dah kemaskini alamat email anda, step yang sama sahaja anda boleh lakukan. Cuma untuk kali ini saya akan tunjukkan melalui aplikasi MyText. So, kita buka dahulu aplikasi MyText, kemudian klik login. Seterusnya, sila pilih jenis pengenalan. Seterusnya, sila masukkan nombor kad pengenalan anda dan anda klik submit. Klik confirm untuk anda sahkan frasa keselamatan. Seterusnya, anda klik dekat bahagian forgot password. Lepas tu, sila klik dekat bahagian sini untuk anda pilih cara reset password. Anda klik dekat bahagian register email with password. Lepas tu, anda klik submit. Kemudian, sila klik dekat bahagian yes. Step seterusnya, anda kena buka email anda. Anda kena cari email daripada e-filing. Lepas tu, anda klik dekat pautan ini untuk teruskan proses setkan semula kata laluan yang baru. Bila anda klik sahaja dekat link tersebut, automatik anda akan dibawa ke paparan ini. Dekat sinilah anda kena masukkan password yang baru. Okey, untuk password yang baru, pastikan password yang anda cipta tersebut mempunyai 8 hingga 12 aksara, mempunyai gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor. Dan yang paling penting, jangan letak simbol. Okey? Okey, dekat sini anda kena masukkan semula kata laluan yang anda cipta tadi. Lepas tu, anda klik dekat bahagian submit. So, dah pun selesai setkan password yang baru untuk MyText anda. Dan anda bolehlah login MyText seperti biasa. Okey? So, setakat itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Kalau anda rasa video ni membantu anda dan yang lain, jangan lupa klik dulu ikon like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.